Dingin. Dah. 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 Ba quản yang sang. Jak tadi dan tiba siko jak tadi. Dan jalan tiba siko dan jak tadi. Ajak kah? Dari mana pagi deh? Dah pagi tadi doh. Jak tadi, jak tadi. Oh. Iyo dari tadi. Dan jalan dari tadi kemari. Apa dah? Jani kayak ada. Dua pak baru dah kok. Ah. Dah dua pak baru dah. Apa? Dua pak baru dah punya pak baru dah dak. Apa? Den. Iyo udah dua pak baru. Apa baru? Oh. Untuk ada, untuk apa kurang? Paku banyak. Untuk ada paku kurang, paku banyak. Banyak paku. Hah? Anya bagai yang membek cerita ang. Ba kabai lu labuang ya. Dia petang sawah dang. Ini labuang lamuang. Ba kabai diri angka labuang ai. Ndak dah. Membek fitnah yang sekolah. Ndak ada ni fitnah. Dia nampak di mata palu dia senyum. Ndak dah. Pai. Dan pai lagi. Cepet saya. Pak baru je. Dia nak beradik, dia nak seorang. Pak baru je. Dia nak you adik dah. Malang nasib lah. Gara-gara mendata lasu untuk sewantar, nonjok aja di. Kurang percakap nak tolong tu lah. Bebos je, dua orang anak di rumah. Berang Pak Wali juga. Mana tu rekod kena jual. Nak kena kakak lagi kan? Pak Jerong. Mana Mas? Tak ada lalu. Duduk ada Mas lu? Tak ada lagi dah. Mana rekod saya dah Mas ah. Jalan santai ya. Pak Jerong ya. Tak sasak ngok dah Mas itu kan? Sudah lari tadi. Apa Pak Jerong? Agak 2 hari ku sial sih hidup dia Pak Jerong. Betul? Tahu dia nak lasuh gua. Patang sudah dia masih dalam sawah. Ini mabuk. Tadi ambil nyerenjek dia le. Masalah dah. Padahal apa Pak Jerong? Dia mengicen kabar elok kinyo petang. Betul? Tadi ya. Betul? Nyerenjek sih ku dia nah. Enggak masih dia tahu nyo kadang badan tapi kalau nyo apa ndak sesatuin dia mah Pak Jerong. Tak lawan di den kadang-kadang lu nah. Enggak takut dia. Ni apa masalah tu? Apa nanti kecen tu kan kabar elok Pak Jerong. Ang bapak baru kecen dia. Bapak baru Roza tu. Iyo. Ndak terasa di Pak Jerong berhari ku angin beribu sih. Iya lah terasa. Jam 2 tu jam 2 malam tu ayam berkukuk nah. Lasu ku iya lah ya. Yakin lah nya ada tu nah. Oh percaya Pak Jerong ya? Balah kendak 10 kali nyuka kakak atas wantas datang. Iyo lah. Ini nak kesewalah kini tu nah. Berarti iyo mah. Tapi bujang laki gini ku bujang ah. Bujang ni. Bujang lagi. Dia nak sepengkek lah ya Roza tu. Entah bagus lah. Tapi itu kalau mau deko kok rancak berita dah Mas. Bawa rancak Pak Jerong kah? Balik pangkek dia lihat. Hebat dia Mas sampai lah 10 hari dengan mana-mana saya zikor ha. Hujan Pak Jerong kecen-kecen dia ndak?
Man tu tanang salah. Den Roza tu ndak takut dirinya tu lah. Dan bau darinya deknya apa marah gue nyo senyo. Ni amak aku bedo warna wah. Asuh wah. Kau itu nomor 1 tu tahu tak tu nah. Ih, Sakampung orang tahu apa yang rasa tu nah. Ada nama den ciek ampe orang suruh panggil amak dia. Baca lawak dia. Ayolah Pak Jarang den paina nak talak den kalau urusan jo lasuh dia. Tanang kalau rasio damas tu tak jago dak nah aman tu nah. Den apa saya cuma mengecek saya Pak Jarang dak tu dia tahu. Ayolah Pak Jarang den paina. Kapai mendaftar lah si damas. Ayo Pak Jarang. Kapai mendaftar lah kena jual ni mah. Lapor ke Pak Lim ni. Dia nak kau radik dah. Dia nak kau radik dah. Dia nak sorang dia. Dah masa nak tuduh sama mengecek saya. Bukan nak kena nambung sawah dia. Woi, ang jangan kawan anda. Siapa? Kawan anda nak lelok ngecek saya, ngecek lebih nak kawan Pak Den. Kawan siapa? Ayolah. Tak ada memang ada. Ayolah. Dia nak tahu mana tu dia. Anda tahu murah. Nak tahu dia jadi. Jangan kau aja. Nambung dalam bandar kan. Tak ada dia mengadu gitu. Dia nak marah dia nak sorang. Tak ada salah dia. Dia nak tahu dia. Woi. Lari yang. Dia nak marah dia. Dia nak sorang. Dia nak marah dia. Dia nak sorang. Dia nak marah dia. Pak Jarang. Hei. Kau Kau sesak ngok lah. Dia cepat cima baju dia dari Roza tu ah. Roza lu. Pacu yang dia nak apa dia. Ya lah nak lasuh kah ha. Apa salah tu? Ni nak radik ke dia. Radik nak beradik. Nak beradik ciknya. Yo. Tu batuin puang tu nah. Pacu yang dia nak tu dah camel dia nak kadang hantan je nah. Tadi dah mas lah kena dia tadi nah. Dia nak ngecek lasuh tu nah. Balik reputasi dia nah kalau selesai masalah aku dan. Tanang, dah dalam mana? Ni lapis lah sesak ngok lu. Ni mana? Ini tadi Dia nak dia mak nanti. lompat kan. Abang kau pergi tolak lasuh dia kau yang nasihat salahnya. Asal salah cek. Kalau dia masalah salah nak. Sekali disasihan sadunya. Deh. Kaya pun kuntat tu deh. Kau pelan lu. Deh. Pak Jarang. Ah, mangga. Halai. Kana ada ni yo. Padu. Nyo kena ngeceknya pakai sarik anda nah. Bola yo ya. Yo dan satu salah rading nah. Kau pandai-pandai dia saya ngeceknya kau. Dia ada maileng. Pelan lu. Tagi mak kau ah. Tak tahu dia kayak awak. Dia kata mana? Dia ngecek dia nak marah dia je lang. Dia nak sorang lang. Bacari laki dah. Laki sepangkat dia ceknya. Tagi mak kata. Mengada lagi. Dia siku ah. Kurang makan kau nah. Aturan hari yang main 3 hari ah. Aturan 2 kali makan sekali lagi mak dah. Tagi mak tagi. Dia nak beradi dan. Dia nak beradi. Dia nak sorang. So. Masa main hilang 10 hari tak ada muncul-muncul. Tak apik yang kena jual lagi Pak Wali tahu. Kakak saya masalah nak gue tu dah jadi kerja Pak Ulem. Sini yang naik nama dia so. Dia ni Dia kau nambah kakak baru ke ya? Kakak baru bala kah? Banyak yang cerita tadi. Ulang ngecek sekali lah Pak. Tambah kakak baru. Sabarnya kini naso. Sebenarnya kali kau nanti kakak na. Anak kayu iyo lah Pak. Anak kena pecat sekali lah. Baru kena sepantang ngecek. Baru kena naik pangkek lah. Anak kena pecat celai. Sabarnya tutup kok kamari den gitu ah. Kakak baru aja Pak lah. Dia nak marah dia. Dia nak sorang. Cik Angga. Dia nak sorang. Kan nak boleh kakak mak dia. Tambah kakak dia. Kakak dangan kecek Pak Jorang kan seorang lah. Seorang Angga Seorang di mana aja lah tu Dia nak marah dia. Jangan nama giang adik siapa. Tadi dah mas ngecek den tadi. Alah kecek dah masuk kapak. Alah ceknya kapak. Kau bimbang-bimbang dua nampak dia dah baru mudah sepangkit anak kau. Itu keceknya kok malu-malu anak dengar. Itu jalan Pak Etiang. Itu Pak Etiang nak ngaratiang Pak Etiang tu mah.
Dia letak macam dia nah. Carut ni cek PT ni, carut ni ceknya nah. Cuba aja deh so. Ma. Nak mau macam ni baik ah. Cepat lah. Layak nama. Tanya lah. Cek siapa kang badu abak barung. Hah? Tanya bu. Adu abak baru mak. Damas. Tu dan hampir 6 bulan benda lah yang buang. Kini yang makan di rumah lo ya mak cari damas. Lepas sembah. Lain nak makan di rumah. Gara-gara damas lah. Ya. Mak. Aja lain. Dia tak beradik dah. Enggak lah, enggak beradik dah lah. Amak kepen mencari damas lah kini lah. Dah makan mak. Nak makan lah lo. Mas. Mas. Ya. Suka ya. Pacin dia. Roza pun dia. Mangan? Dia nak pacin tak ada Roza saya sakit sini ni. Pajak pakak dia. Mangan dia tu. Tak tahu balik dia ada Lain di siku mang kedua ya. Anak kecil-kecil kan nak dan malu-alu nak dan di rumah. Beradik ceknya. Anak kecil-kecil kan nak dan marabu-rabu anak dan pulang ah. Ndak beradik, nak sorang ceknya. Kecil. Sampai-sampai Pak Jorong datang ke rumah dia gay leleh dang. Jeng kecil dia nak tak lah belaki baru muda cik dia tadi mah. You nak pakai siang, gue cari tu mah. Mau pakai siang. Ya tapi anak tak pakak tu tak dengar lah kecil ni tadi lah. Pakak lah cik anak dia lang salah jadi anak dia sebentar luruh mengicek je dia nak. Dia nak tahu dah yang bagi sana dah deh. Di mana dia? Di tangkai ini nak. Anak tak jahit. Kini dah udah itu dah. Urusan negara yang berdua dia. Negara dia ada muruh. Urusan dia, urusan dia ada muruh. Nak satu urusan orang satu. Aku nak pun merantan anak-anak cek. Pintu ni memang buka tu. Panjang. Ini aja nanda. Mas. Ni kat dia. Anak dia kan ada mandi apa, dia sakit apa. Dia nak tahu dah yang bagi sana. Di mana bagi dia nak dan? Yang dia nak di tangkai ini dia. Kini dah udah itu dah. Kampung salah urus berdua, kampung dia jangan satu lain. Dia pandai lah mau urus punya dan. Eleh dah. Mak. Cik malu. Enggak. Enggak aja kan. Lawan. Berperkatan. Aku di rumah juga. Dia nak tahu yang bagi sana. Di mana bagi anak dan? Yang dia nak kahwin dia. Kini dah itu dah. Itu dah kampung dia negara dia jangan ngadu itu lo. Ini urusan dia. Mandi mau dia ni. Kau mau ni lapai dia jauh-jauh baik. Rasa kau kikul dia nak langgar hati. Dia nak tahu dah yang bagi sana dah deh. Allah ya. Lah.